Yang mana kalau you berani kerana benar, you fight until the end, ini adalah contoh yang kita boleh ikut. Chop, dengar dulu. Selamat kembali kepada Chop Dengar Bulletin. Saya Ben, bersama saya Zarul. Dan hari ini kita akan mengupas topik-topik yang amat menarik. Dan sebelum itu, pastikan anda like, subscribe dan juga share episod ini kepada kawan-kawan anda untuk memastikan kita dapat release new videos setiap minggu. Baik, topik pertama yang kita mahu bincang pada episod hari ini adalah mengenai PRN Sabah yang telah lepas pada minggu lepas. Untuk tengok kepada result yang telah came out from the election, kita nampak Parti Gabungan Rakyat Sabah telah memenangi 29 kerusi, Warisan 25 kerusi dan juga Barisan Nasional 6 kerusi, APCO 3, Sabah 2, KDM 1, Pakatan Harapan 1 dan juga surprisingly pertama kali dalam sejarah pilihan raya Sabah, Perikatan Nasional telah memenangi satu seat, iaitu daripada Parti PAS. Apa yang saya nak ulas mengenai pilihan raya Sabah ini adalah lebih kepada result yang kita nampak daripada dua giants yang bergaduh ataupun bertanding dekat Sabah, iaitu GRS dengan Warisan. Kalau kita tengok kepada result mereka, walaupun betul di mana Warisan telah contested more seats than GRS during the election, tetapi what we can see ada perbezaan pengundian yang amat besar antara Warisan dan GRS, dan dia memberikan refleksi yang berbeza daripada segi total kerusi yang telah dimenangkan. So contohnya yang kita boleh nampak, Warisan telah meraih sebanyak 288,000 pengundi dalam PRN Sabah, manakala GRS telah hanya memenangi 286,000, iaitu 2,000 lah lebih kurang berbanding dengan Warisan. Tapi kalau kita tengok daripada total seats ataupun kerusi yang telah dimenangi, GRS telah memenangi 4 kerusi lebih daripada Warisan, in which walaupun betul yang kita cakap Warisan bertanding dengan lebih banyak kerusi, hence automatically you will have more votes. But surprisingly, I think this is a huge issue. Ini adalah masalah yang asyik kembali setiap pilihan raya, iaitu masalah gerrymandering. Right? What is gerrymandering? Gerrymandering adalah di mana kita nampak bahawasanya, so the reason why we vote in democracy adalah kita mendapat undian ataupun suara kita didengari dari secara representatif. Tapi jikalau gerrymandering terjadi, ia akan terjadi di mana satu tempat pemilihan, iaitu contohnya kalau dekat Sabah kita ada N25 Kapayan, satu adun tu ada 50,000 pengundi. Manakala di satu lagi lokasi, iaitu di N1 Bangi, satu adun mewakili 10,000 pengundi. Masalahnya adalah di mana jikalau pengundi tu sikit dan rasionya kepada wakil tu berbeza banyak dengan kerusi lain, there will be a problem in representation. Maksudnya suara Zarul, contohnya kalau Zarul di satu kerusi yang banyak orang, banyak pengundi, saya daripada kerusi yang mungkin pengundinya jauh lebih sedikit berbanding dengan Zarul. Maksudnya apa yang saya mahu kepada negara akan lebih senang untuk terjadi berbanding dengan Zarul, sebab Zarul kena berlawan lah in a way to contest with so many voices in your seats to have your voice to be heard. For me, it's easier for my voice to be heard because I don't really need to listen to that many people. Itu satu masalah dari segi representatif. Kedua adalah dari segi infrastructure dan juga what do you call it, the welfare of the people, right? Setiap parlimen ataupun setiap DUN diberikan peruntukan yang agak-agak sama. Maksudnya jikalau ada sesuatu kerusi tu yang pengundinya mungkin jauh berbeza, like for example Kapayan dan juga Bangi, mungkin duitnya peruntukan untuk pengundi-pengundi daripada Kapayan tu tak sebanyak daripada Bangi. So they will lose on the proportionate of the funding, and that's bad, right? Because not everyone will then have to be able to fully enjoy to the fullest extent of the peruntukan yang diberi. What do you think about this, Zarul? Yep. Thank you, Ben. Mengungkit ataupun mengulas tentang pilihan raya umum Sabah ini dari sudut gerrymandering. Yep. Dan sebenarnya isu
ketidaksamarataan pengundi di kawasan ni memang hampir satu Malaysia pun berlaku lah. Contohnya di Parlimen Bangi, tadi you sebut tadi Bangi, Bangi. di Pulau Bangi di Sabah. Parlimen Bangi yang hampir ada 300,000, 200,000 lebih pengundi. Berbeza dengan parlimen lain yang mungkin ada 80,000 sahaja. So untuk represent kawasan itu memang sukar untuk satunya ahli parlimen itu mendapatkan pandangan daripada pengundi dalam kawasan dia. Berkenaan dengan isu peruntukan pun sama. Bayangkan kalau katakan kita just peruntukan tu sama rata semua, dia tidak adil juga, sebab dia akan ada yang kawasan ni pengundi ni kurang, ada pengundi ni yang ramai kan. Berbalik kepada isu PRU Sabah, keputusannya, pertama sekali saya nak sebut kita kena berterima kasih kepada semua pengundi Sabah yang turun mengundi. Itu nombor satu. Betul. Untuk meraihkan proses demokrasi ini, kita kena, walaupun sentiasa kita nak cerita pasal result, warisan lah JRS ke apa, tapi kita kadang-kadang terlupa untuk berterima kasih kepada pengundi kerana melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia dalam sebuah negara demokrasi itu. Itu nombor satu. Nombor dua, yes, ada beberapa perkara yang mengejutkan berlaku. Contohnya Pakatan Harapan menang 1 kerusi. Betul. Dan Perikatan Sosial juga menang 1 kerusi. Yang wakilnya adalah daripada Parti PAS. Ben pun sebut tadi, pertama kalilah PAS menang di Sabah. Cuma saya rasa banyak orang sudah sebut berkenaan dengan result ni, analisisnya, adakah pengundi Cina menolak DAP, yang mana DAP kalah semua seats. Cuma saya nak sentuh yang mungkin jarang kita nak sentuh kerana kita pun orang muda adalah saya nak tahu juga ke mana sebenarnya arah pengundi muda di Sabah pada kali ini. Cuma saya nak singkap ataupun kita nak throwback sikit. Sebelum pilihan raya ni kan ada banyak isu anak muda di Sabah yang saya rasa ini adalah pertama kali yang ramainya anak muda buat demonstrasi jalanan di Sabah. Ni jarang berlaku sebenarnya. Sebelum-sebelum ini kita jarang dengar demonstrasi jalanan berlaku di negeri Sabah. Di KL tu hampir selalu banyak kali dah buat bersiri-siris, tapi di Sabah ni orang kata dulu agak sukar untuk buat demonstrasi jalanan. Mungkin rakyatnya tidak biasa dan tidak mendapat sambutan. Cumanya saya mungkin boleh beri pandangan juga bahawa mungkin siri-siris ini yang menimbulkan kesedaran kepada anak muda di Sabah tentang isu-isu semasa. Bagaimana mereka mengungkap balik cerita pasal ketelusan tentang janji-janji kerajaan terhadap anak muda. Contohnya mereka kata nak buat reformasi tentang pendidikan ke, tentang undang-undang Draconian contohnya. Ini adalah suara-suara yang kita dengar semasa demonstrasi jalanan yang khusus tuju kepada PMX. Kita kena ingat balik, mungkin kita kena singkap balik, mahasiswa berani di Sabah ini pernah membakar gambar PMX. So adakah ini efek-efek terjadinya secara nyata dalam kertas undi? Itu yang kita juga nak tengok. Dan hanya tindakan itu memang daripada orang muda, mahasiswa-mahasiswa UMS, tapi dia juga menyedarkan kepada pengundi-pengundi umur lain. So ini juga ini menunjukkan, saya rasa ini menunjukkan kalau tanpa demonstrasi jalanan ataupun satu aksi ini, mungkin rakyat akan terlupa dengan semua janji-janji. So ini penting untuk kita sentiasa menjadi pendesak. Kalau guna bahasa yang agak kasar sikit, orang kata ni penghasut lah. Untuk pendesak, untuk sentiasa mengingatkan kepada kerajaan tentang janji-janji mereka sebelum ini. Itu juga kita nak tengok ke mana arah undi pengundi muda dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini. Dan yang apa yang lagi mengejutkan, seluruh jentera, contohnya kerajaan kerajaan perpaduan masih lagi menggunakan jentera kerajaan untuk berkempen.
kita tengok bagaimana ini dalam TikTok penuh contohnya menggunakan agensi MARA, jet apa tu, kerajaan, guna kapal terbang, contohnya guna aset-aset kerajaan, masih ada lagi berlaku. Dan ini kita kena lihat baliklah, parti-parti kena lihat balik, adakah masih lagi kempen cara begini masih berkesan dengan penduduk Sabah? Adakah orang Sabah sudah pun dah tak kisah benda ni, you nak guna jentera kerajaan, nak tabur peruntukan ke apa, dah tak jalan. Tapi yang penting sebenarnya tentang perubahan yang lebih drastik ataupun perubahan yang lebih mendasar itu lebih penting kepada penduduk Sabah. Tentang 40% royalty itu cerita lain pula kan. Tapi maknanya ini mungkin juga pertimbangan orang Sabah untuk turun mengundi, dan hasilnya mereka memilih parti lokal berbanding parti nasional. Itu signal yang sangat signifikan untuk kita lihat dalam Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini. Ben. Mungkin saya ada sedikit ketidaksetujuan dengan apa yang dengan pandangan Zarul, di mana Zarul cakap mereka nak mahu memastikan membalas dendam pasal peruntukan yang tak dapat, janji-janji yang tak ditunai. Okay. Saya rasa sebab kekalahan yang besar kepada parti-parti nasional adalah sebab sentimen Sabah for Borneans. I think that played a huge part during the election as a whole. Sebab kalau kita tengok banyak parti-parti nasional seperti DAP, PKR tewas. BN pun dah tewas, almost like lifeless dekat Sabah tu. Parti-parti yang menang adalah Warisan, GRS. You know, if you want to say that, hey, the people are punishing the government for not doing what they are supposed to do, we see the same Adun still winning, right? We see, GRS, they've been there. Haji G, he's been the chief minister for the past term. He still won, right? So saya rasa mungkin bukan lebih kepada ingin memberikan sebuah balas dendam ataupun pastikan mereka held accountable, tetapi lebih kepada a shift in sentiment di mana kali ini memang rakyat Sabah tolak sepenuh-penuhnya parti-parti daripada Semenanjung ataupun parti nasional. And mungkin sebab daripada sana adalah apa yang mereka telah nampak terjadi dekat Sarawak. Di mana same thing happen, right? Parti-parti nasional tewas dekat sana. PKR, I think there's no PKR there anymore. DAP is also same thing, hidup-hidup ikan, is it what the phrase? Right? So I think the problem that becomes is that when they see Sarawak is really developing, di mana pembangunan mereka adalah sangat laju, banyak program atau inisiatif yang baik yang diberi daripada kerajaan, mungkin itu juga apa yang rakyat Sabah mahu. And maybe they hope that jikalau mereka juga beri undi kepada parti-parti yang berasaskan Sabah, where they don't have to jawab kepada parti nasional, where their full interest and incentive adalah untuk Sabah, mungkin hasilnya akan terjadi seperti Sarawak juga, di mana pembangunan secara rancak, pendidikan lebih murah dan I think to a certain extent free for some causes. So many initiative for the Sarawakian people. Maybe that's what they hope to emulate, but of course that's what we have to see whether the government actually do it, right? Cuma saya tambah juga, kalau itu signalnya pengundi Sabah, iaitu dia orang memilih parti lokal, tetapi akhirnya untuk gabungan untuk gabungan menubuhkan kerajaan itu, JRS menubuhkan dengan parti Semenanjung juga, Barisan Nasional. Adakah gabungan ini mendengar betul-betul pandangan suara rakyat, yang mana diorang memilih dua gergasi ini, DRS dan Warisan? Mungkin rakyat juga merasakan diorang sepatutnya bergabung menjadi kerajaan. Supaya what is Sabah is for Sabahan, lebih greater voices rather than just to form a government with parti Semenanjung. Dan akhirnya itu yang berlaku. So dia agak kontradik sikit. You cakap Sabah for Sabahan, tapi akhirnya juga buat gabungan dengan parti nasional juga, parti Semenanjung juga. Dan lagi menarik untuk kita lihat the next election juga. Adakah mereka setuju, rakyat Sabah setuju tentang penubuhan gabungan kerajaan untuk gabungan macam ni? Ataupun diorang masih lagi memilih memang akan totally wipe up kan lagi Barisan Nasional, contohnya pada next election, barulah orang cakap okay, this is only Sabah
punya Sabah Party and form the government kan. Itu yang dia agak contradict lah kan sikit dengan apa yang you cakap tadi. So just to quickly summarize, what do you think or what do you feel about the results in Sabah, in PRN Sabah, in like a short and simple manner? Saya melihat bahawa pengundi di Sabah ini betul-betul memberi signal kepada orang-orang politik, parti-parti politik untuk betul-betul laksanakan apa yang you cakap semasa kempen dan selepas kempen. Betul. Itu je saya rasa. Sebab dia dah macam mungkin 3 tahun ini orang betul-betul nampak apa yang you cakap sebelum kempen tu sama dengan apa selepas kempen. So pilihan raya yang selepas-lepas ini yang kita tahu mungkin akan berlaku di Melaka dan di Johor, orang politik kena wash out lah. You cakap sebelum kempen dan selepas kempen, you kena cakap benda yang you boleh buat lah. Ya, itu yang penting. Alright, terima kasih Zarul. Now kita nak berbincang ataupun mengelaskan isu kedua, iaitu berkaitan dengan di mana 3 lelaki telah ditembak mati oleh ahli pegawai polis dekat Melaka pada 24 November. 3 lelaki ini yang berumur daripada 21 kepada 29 telah ditembak mati di Durian Tunggal, Melaka, ketika sebuah operation polis dekat satu palm oil plantation. Now, the problem that comes with this issue adalah di mana polis tersebut, anggota polis tu corporal, if I'm not mistaken, they reported to say that ditembak sebab salah satu daripada lelaki India tersebut telah menggunakan parang dan hit the police, right, and cut the police and cedera parah. That's what they say. Tetapi secara kontradiknya telah mengeluarkan, ada report yang telah dikeluarkan oleh hospital Potong Bedah, which is the postmortem, to say that peluru tersebut telah masuk daripada hidung dan sampai ke jantung mereka. And ketiga-tiga mangsa ni ataupun these 3 men, all of their bullets came from top to bottom, which means it's not so much of a self-defense. Sebab kalau self-defense, dia akan lari towards you. So it will be in and out, right? Not top to bottom. And what does top to bottom look like? It looks like a person kneeling on the floor, mereka berlutut dan ditembak mati. Basically execution style. And that's the whole problem that's happening right now. And ada beberapa perkara yang saya nak sentuh, tetapi yang paling penting yang saya ingin sentuh adalah di mana kejadian seperti ini berlaku dengan quite kerap. Right, it's happening a lot more and often di mana a certain case is race based. I think kita tidak boleh naifkan di mana case ini telah berkaitan dengan kaum. Right, this has been a huge topic. You go to social media, you go to Twitter atau Instagram, banyak sangat orang yang dekat social media ni menggunakan perkataan-perkataan yang kesat, stereotype terhadap kaum India as a whole, and I think it's a problem. Sebab jikalau kita mahu mengadakan sebuah diskusi yang efektif and also efficient, we need to put aside race and stereotype. And it happens a lot. Like for example, if you see a case of a sexual harassment case in a sekolah agama, which happens a lot, people will resort to the Malays or the religion as a whole. If you see a Chinese man mabuk langgar and say, cut OKU, and then this thing happens, right? So what I'm trying to say here is it takes away people from actually want to discuss something that's actually fruitful, which is what can we do to solve the problem? What are the regulations that we need? Instead of just saying, kalau China mesti akan lepas, right? Or if it's an Indian man who committed this, assault, it's deserved because that's what they do. So it distracts the main public from actually criticizing the main problem within the issue, which in this case, the problem is not those 3 men. Those 3 men cannot fight for themselves anymore. They cannot really defend themselves. This problem is about the police and transparency. Di mana at the point when there's 2 different stories, ada cerita 2 yang berbeza. Satu adalah di mana lelaki tu pukul dengan not pukul, what do you call it? They stab them with a parang. Another account is where, and this is forensic based on the postmortem, di mana peluru tu masuk daripada hidung
stuck to the jantung, and ada rekaman suara secara 10 minit di mana lelaki-lelaki tersebut dah dalam tahanan polis selama 10 minit. So when there's two different accounts, we need to hold the police accountable. Mereka kena jawab apa sebenarnya yang terjadi. Otherwise, we cannot trust the police forever. And all of the conversation that revolves around this stereotype, blaming the race and everything, distracts us. Yep. Instead of scolding police institution as a whole, we are blaming the Indian community as a whole for having these stereotypes. Let's be honest, the stereotypes are full of shit. The people who need to be held accountable are the police, and this kind of unhealthy discourse distracts people from actually holding them accountable. That's one, right? And I think it's very important for due process for us to have, at a point of which there's already two different stories. People don't trust the police. I don't really trust the police that much. There's a very good saying, if the police kills, who do you report it to? Right? So I think this is something that's very much related to something that a lot of people have been trying to push, which is the PCMC. All right, Zaro, maybe there's some things that you want to share about it? Yeah. Menarik lah bila kita cerita pasal jenayah ni, dia sentiasa dikaitkan dengan bangsa dan kaum kan. Sangat mengecewakan negara kita dah maju macam ni pun masih lagi kita berbicara tentang ini. Betul. Tapi the point yang Ben sebut tadi sangat betul, iaitu ianya adalah tentang isu yang lebih besar, tentang tata kelola siasatan polis. Kepercayaan rakyat terhadap polis ini dia memang dah lama lah semakin terhakis sebab kerana ada isu-isu macam ni lah, yang mana kita tak, bila ada polis membuat, kita juga kena faham polis ini juga manusia. Betul. Manusia ini memang akan melakukan kesilapan secantik mana pun contohnya prosedur contohnya, tetapi mungkin human error itu memang akan berlaku. Dan bila kita bersoal tentang proses siasatan, seperti mana Ben sebut tadi, dan dia akan mudah distract bila kita sebut tentang kaum pula, dia akan bincang pasal benda itu pula kan. Dan IPCMC ini yang perlu sebenarnya dengan segera. Inilah benda yang susah bila kita ada menteri yang bukannya dipilih oleh rakyat. Dia tidak accountable kepada rakyat. Betul. Dia mungkin accountable kepada bos dia sahaja. Dan saya rasa ini mungkin kita straight to the point, menteri ni patut tukar kalau jika dalam rombak kabinet nantilah kena tukar. Tapi dia pun dah extend senator. So dah tahu macam mana kan. Tapi ini penting. Maknanya satu, sebab kita tak ada menteri yang dipilih bila mengendalikan agensi macam polis ini. Dan IPCMC inilah yang mana kita pernah dulu fight bersama-sama, adalah untuk accountability pihak polis. Dan ini bukan soal kita nak menjaga mangsa seperti mana, bukan kita nak membela penjenayah, tapi it's about to menjaga juga polis. Ini contohnya body cam. Benda ni bukan nak protect mangsa yang penjenayah ataupun tu saja, tapi untuk protect polis juga. Kalau katakan orang attack polis dan polis ada bukti bahawa ini adalah orang yang attack polis. So jika ada dua story tu, at least polis cakap story saya benar sebab ada body cam. Body cam. So kena percepatkan laksanakan body cam. Dan juga tentang IPCMC. Banyak sangat-sangat salah laku aduan, dan akhirnya ke mana semua aduan ini? Dan IPCMC ni memang memerlukan third party yang mana betul-betul bebas, bukannya polis yang siasat polis. Dia akan jadi sangatlah pelik bila polis yang siasat polis, maka dia ada agensi yang bebas untuk menyiasat semua salah laku aduan polis ini, dan akhirnya sama-sama kita nak jaga polis, dan polis juga jaga kita. Betul. Tak? Yep. So yeah, I do agree, right? In order for us to actually trust the police back, we need to have a independent government system where it's not police yang siasat police, right? Because when a police is supposed to siasat a police and they found that there's any wrongdoings, there's a huge incentive or conflict of interest to not report them. Sebab they know kalau I report that, police actually ada banyak yang perasuah, ada banyak yang penjenayah among our police, what
will the image of the institution of the police look like? It will look like bad, right? So as a policeman, you don't want that to happen. Same thing macam balik macam dekat sekolah dulu lah. Guru besar cakap, oh jangan bagi tahu kes ni kat kawan atau kat ibu bapa atau kat orang lain. Image sekolah tu penting. Same goes to institusi polis. Polis-polis yang dekat dalam ni pun, walaupun yang betul diorang ada kebolehan untuk menangkap penjenayah ataupun perasuah ya dalam polis sendiri, insentif tu mungkin tidak ada sebab mereka takut akan mencemarkan image kepada institusi polis as a whole. Kita akan sambung kepada topik seterusnya untuk pengetahuan umum. Pada hari Khamis ini, YB Syed Saddiq akan menghadap mahkamah sekali lagi, iaitu Mahkamah Rayuan atau Persekutuan untuk sebab kes beliau telah dirayu kembali. Maybe Zarul boleh ulaskan lebih. Yap, so hari 11 dan 12 Disember, hari Khamis dan Jumaat ini, kita akan kembali untuk dengar tentang kes YB Syed Saddiq, kes beliau yang mana terlebih dahulu sebelum ini di Mahkamah Tinggi beliau disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman dan seterusnya dia rayu lagi di peringkat Mahkamah Rayuan pula. 3 hakim telah menyetapkan bahawa kes ini tidak ada bukti yang kukuh. Ini penting, ini perkataan yang digunakan dalam judgement, iaitu kes ini tidak ada bukti yang kukuh untuk disabitkan kesalahan dan pendakwa raya tidak dapat membuktikan niat yang salah itu, tidak dapat membuktikan niat yang salah itu daripada YB Syed Saddiq. So dan keputusan daripada Mahkamah Rayuan itu, maka pendakwa raya rayu sekali lagi ke mahkamah yang ketiga dan tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. So untuk memudahkan faham, mana-mana kes contohnya kan, kes jenayah, dia ada 3 peringkat, iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. So dia tidak ada lagi dalam mahkamah selepas Mahkamah Persekutuan. So kalau mana-mana kes, kata Mahkamah Tinggi dah diputuskan, maka boleh buat rayuan di Mahkamah Rayuan. Tak puas hati lagi, boleh pergi Mahkamah Persekutuan. So makanya selepas ini, kalau apa saja keputusan daripada Mahkamah Persekutuan, tidak boleh itu final decision lah by the court tentang kes YB Syed Saddiq ni. Saya nak sebut lagi, menariknya kes ini adalah bagaimana YB Syed Saddiq ini memberikan contoh kepada kita semua sebagai pemimpin, sebagai anak muda, yang mana kalau you berani kerana benar, you fight until the end. Ini adalah contoh yang kita boleh ikut, iaitu tidak pernah memberi alasan sakit walaupun satu hari pun. Tidak ada satu hari pun beliau skip mahkamah. Mahkamah yang skip ada sebab oleh kerana pendakwa raya yang memberi alasan sakit tekak. Ini lagi pelik. Pendakwa raya yang memberi alasan untuk skip rather than yang tertuduh memberi alasan untuk skip. Itu satu. Yang nombor 2 adalah bagaimana Syed Saddiq menghadapi proses mahkamah ini dengan kehadiran nombor 1 lagi kehadiran penuh nombor 1. Nombor 2 adalah bagaimana dia mengikut proses mahkamah tanpa menghina mahkamah. Betul. Ini penting untuk kita jadikan contoh, sebab sebelum-sebelum ni mungkin kata mahkamah tak betul, keputusan mahkamah tak betul, ini mungkin ada konspirasi everything. Ini tidak. Dia hanya kata bahawa tak apa, kita lawan di mahkamah kerana dia percaya bahawa mahkamah lah boleh menentukan keadilan bagi dia, dan ikut saja. Kalau ikut Mahkamah Tinggi kata dia bersalah, dia ikut proses seterusnya, dia boleh rayu lagi. Dan akhirnya Mahkamah Rayuan kata dia tak bersalah. Dan ini yang kita nak tengok pula Mahkamah Persekutuan, adakah dia bersalah ataupun tidak. Just go through the process. Kita lihat ada lagi pemimpin-pemimpin lain, satu tak didakwa tu satulah. ramai ni yang banyak pertuduhan, banyak orang cakap-cakap, masih ada bukti, contohnya ada bukti yang video lagi yang menang lagi di PRN Sabah lagi contohnya, tapi masih lagi tidak dakwa. Itu nombor 1. Nombor 2, dah didakwa macam-macam alasan. Sakit lah, tak nak teruskan lah, hantar lagi permohonan untuk gugur pertuduhan, banyak macam-macam alasan.
So kalau you kata you berani kerana benar, tunjukkanlah. Betul. Ada pula yang dah halfway nak apa ni, pertuduhan dah habis, perbicaraan dah habis, boleh pula dapat DNAA 47 kes. Ini kita nak kembali balik kempen kita. Betul. Dakwa semula Zahid Hamidi, kalau you betul-betul tak bersalah, buktikan di mahkamah. That's it. Ambil lah contoh Habib Said Saddiq ni, satu tadi sanggup melepaskan jawatan sebagai presiden Parti Muda. Ini menunjukkan tanggungjawab dia, tak naklah kes ini membabitkan diri dia dan akan mengganggu gugat dalam persoal parti beliau. So ini adalah satu benda yang betul-betul kita boleh memberikan contoh. So Lex, saya nak memanggil rakan-rakan kita semua untuk sama-sama bersolidariti pada hari Khamis ini dan hari Jumaat ini di Mahkamah Palace of Justice di Putrajaya. So siapa-siapa yang berkesempatan boleh hadir untuk bersolidariti dan memberi sokongan kepada YB Said Saddiq. Alright, terima kasih Zarul. Sekarang kita akan sambung kepada topik terakhir untuk episod ini, adalah berkaitan dengan video editor yang one of the most talented daripada Malaysia, Dr. Sofiang. Right, di mana pada minggu lepas dia telah mengeluarkan satu video untuk mempromosikan tourism dan pelancongan untuk Singapura. Dari apa yang kita tengok dekat social media, Twitter, Instagram dan perbualan oleh netizen, kita nampak ada dua faktor, ada dua segi perbincangan yang telah berlaku. Satu, one side of people are saying that Sofiang should utilize the talent that he has and has all the right to help do this promotion for Singapore. Dia dibayar and that's what he should do. And pada masa yang sama, diorang juga memberikan criticism kepada kerajaan Malaysia, di mana tahun depan adalah Malaysia 2026 Tourism Year, right? Di mana kerajaan telah membuat segala promosi untuk to invite more people to come to Malaysia. Contohnya kita ada beruang tersebut, ataupun I don't even know their names. That's how bad the promotion is, right? I don't even know their names. That's one. Second, they got Starbucks as the official partners, and all of this criticism mainly comes from the fact that di mana kerajaan tidak menggunakan talent ataupun bakat-bakat yang kita ada dekat Malaysia secara penuh. Yes, except for the beruang, they were created by Malaysians. But like for example Starbucks, kita ada banyak lagi kedai kopi-kopi yang di Malaysia, mungkin bukan sahaja lebih disukai oleh rakyat Malaysia, tapi pun lebih sedap as a whole. Zeus Coffee, Gigi Coffee, kenangan coffee, right? All this coffee are made famous by Malaysians. Sebab kalau orang rakyat Malaysia tak suka, macam mana dia orang boleh buka franchise secara besar dan so fast all over Malaysia. And on top of the fact that di mana sentimen rakyat kepada Starbucks ni telah menurun semenjak boycott and also whatever things that they have done so far, we say that Malaysian, maybe it's just a Malaysian thing, or the Malaysian government just tidak tahu bagaimana untuk to utilize bakat-bakat yang kita ada. Sofiang, you can go ahead, go the promotions in Singapore, but Malaysian government, what are you guys doing? Why are you not hiring our own Malaysian local born talent that is world class to do our promotion, and you let other countries to utilize his talent? And Singapore is smart for doing that, because he knows that Sofiang bukan sahaja ada audience yang amat besar locally in Malaysia, tetapi secara satu dunia, because of all of the networks that he already have, which means kita dapat indirectly increase our promotion as a whole, bukan sahaja sebab video itu is a very good video, tetapi juga network and also connection yang Sofiang ada. What do you think about this, Zarul? Again, sama juga dengan cerita IPC MC tadi. Inilah masalah menteri yang tidak mendengar, tidak mengakar ataupun tidak merakyat. Ini masalahnya juga. Ini menteri ni pun ada banyak kontroversi juga, satu persatu, dan this sangatlah merugikan. Betul. Young talent, local talent, local produk satu lagi. Berbalik kepada, kalau menteri ini dia ada vision dan mission yang jelas tentang bagaimana dia nak mempromosikan negara, mempromosikan pelancongan negara kita, saya rasa benda ni basic je. Kita nak tonjolkan semua apa yang kita ada. Kalau you nak tonjolkan benda yang orang lain pun ada, apa bezanya kita nak
nak promote barang kita sendiri, nak promote negara kita sendiri. So saya tak faham apa yang dalam pemikiran diorang untuk mempromosikan. Satu, kita tak nampak promosi ni berjalan dengan baik. Itu satu lah. You nama beruang pun kita tak tahu. Maskot, nama-nama maskot pun kita tak tahu nama apa kan. Kalau dulu kita tahu je nama apa ni tahun melawat Malaysia tu maskotnya apa, tagline ni apa kan. So semua orang tahu. Tapi sekarang ni tak ada orang pun tahu. There's no voice, no nothing. So it's a waste. Satu, saya tak tahulah berapa juta dah dibelanjakan untuk promote. Tapi berbalik kepada young talent ni, ramai contohnya kita nak sebut Sophiang, Ryan Bakri kan, banyak influencer dan diorang ni influence bukan kerana famous saja, tapi diorang punya talent. Ini sebenarnya influencer yang kita rasa berkualiti. Dan kita nak tunjuk juga kepada anak-anak muda yang masih bersekolah, yang diorang nak menjadi influencer ni. Kadang-kadang bukanlah salah 100%, tidak, tapi kita sebagai kerajaan ini kena tunjukkan this kind of influencer yang sepatutnya dijadikan contoh. Sophiang, Ryan Bakri, contoh Khairul Aming. Khairul Aming lagilah kerajaan New Zealand pun dah promote pasal dia kan. Nampak talent dia. So rugi. Bukan kita nak kata 100% tolak budak-budak muda tak perlu jadi influencer, tapi cara kita untuk tunjukkan influencer yang baik untuk negara. Dan bila kita sendiri, kerajaan sendiri yang tak menghargai talent kita, siapa lagi yang akan menghargai? Dan nanti orang akan jadi pindah ke negara lain untuk cari makan, barulah kita terhegih-hegih untuk panggil mereka balik, dan mungkin mereka dah jadi world class, harga lagi tinggi, dan kita perlu marah pula. Kenapa you tak nak balik Malaysia, tak nak berkhidmat kepada negara? This is alasan baliklah, bermain balik dengan berkhidmat pada benda negara. Padahalnya masa dulu you tak support pun. Itulah masalah negara kita sekarang ni. Young talent, future talent yang kita ada ni tidak dihargai sepenuhnya oleh negara kita. I like your point, Zarul, on the idea di mana kita memberikan satu role model influencer kepada pelajar-pelajar ataupun belia-belia Malaysia yang mahu menjadi influencer. Saya rasa ni perkara yang we cannot avoid. Banyak pelajar-pelajar sekarang ataupun anak-anak muda mahu menjadi influencer sebab mereka nampak gaya hidup yang mewah. And perkara yang membezakan influencer contohnya Ryan Bakri, Khairul Aming and also Sophiang kepada influencer yang lain, contohnya the motor influencer that they invited to school, forgot the guy's name, is that they actually specialize in things that benefits the society as a whole. Right? Sophiang, video editing. Khairul Aming, cooking. Ryan Bakri, his comedies. Right? His actual comedies, not like some weird comedies that is just, will rot people's brain. Which means, jikalau kita memberikan lebih kepada, if the kerajaan empowers these influences that we have, it sends a signals to the young people to say that, hey, if I utilize my brilliance or my intelligence or things that I'm good at to show other people, to teach other people, to at the same time empower other people. Sebab Sophiang, again, all these influences that we talk about bukan sahaja menunjukkan kehebatan mereka, mereka juga mengajar orang lain. Khairul Aming in teaching stuff, Ryan Bakri also does collaboration with younger influencers. Sophiang does like video editing tutorials for other people, right? It incentivizes people to do the same, right? Maksudnya kita akan mengurangkan the influences from the bad influences yang kita ada, contohnya berempit lah or whatsoever, dan lebihkan kepada all this that's beneficial, right? It's inevitable. Young people want to become influencer. They love the camera, just like us. That's why we have a podcast, right? So if we show them that there's a good example, that there is a good way for you to become an influencer, that becoming influencer is not always bad, that is becoming diorang punya objective. I want to become like him one day. I want to become Khairul Aming one day. Instead of becoming, I want to be a Logan Paul. No. Nowadays, if people see Khairul Aming, they'll be like, I want to become Khairul Aming. Right? To a certain extent, no more people are going to say, I used to say I want to become Logan Paul. Sebab there's no influencer for me to follow. There's no good role model for me to follow. But now, if the government tunjuk kepada budak-budak that, hey, these are the good influencers that you should follow, then no longer people will want to do like stupid pranks. No longer people want to do like stupid, weird street interviews. Right?
people want to do beneficial videos, right? Videos that is actually good for society and that actually teaches them something new instead of just, like what I said, random edits or like, prank videos or like, all these kind of things is just generally bad and awful. And also Khairul Aming adalah educated. Dia ada degree. And also dia mechanical engineering, I think. Tak silap saya. So ini yang kita nak tunjuk ni, influencer yang educated, yang habis belajar, bukannya drop out from the school. I think this benda yang penting untuk menangani isu tentang anak muda untuk menjadi influencer. Sebab ini kita tak nak elak, kita nak elak sebab dunia sekarang begitu. Cuma cara bagaimana kita nak promosikan which influencer yang sepatutnya kita menjadikan contoh. So I think it make it point lah. Very make it point yang mana cara kita untuk mengalih pandangan this is sepatutnya idola, influencer yang sepatutnya ramai anak muda ikuti. So berbalik kepada Sophiang, I think he's one of the best examples lah, because his early videos he used the most basic tools, right? Tools that normal people like you and me have, like our kids, most of them have these normal tools, right? And kalau mereka tengok kembali kepada Sophiang, a guy who started out with nothing and learn and hone his skills, and dalam satu hari nanti jadi the person to promote Singapore as a whole country that inspires young people to want to do the same, right? Because I think what young people want when they say I want to become an influencer is that they just want to become famous, right? They want to be in front of a camera. So we show them that there is a good way for you to be in front of a camera. There is a very beneficial way for you to be famous while also helping people around you, right? So I think itu sahaja untuk episod kali ini Chop Dengar Bulletin. Zarul, ada apa-apa yang Zarul nak tambah sebelum kita tamat? Nope, kita akan banyak lagi kupas isu-isu semasa dan isu-isu yang menarik. Contoh macam tadi Sophiang dan talent-talent orang anak muda. So please subscribe, like, comment and share. Chop Dengar dulu di semua platform YouTube dan juga Instagram, TikTok juga.